Ramai yang plan nak pergi Tashkent, Uzbekistan kan, sebab Asia ada bagi tiket murah. Tapi korang kena tahu 5 benda ni sebelum korang nak pergi ke Uzbekistan. Yang pertama, korang kena tahu Uzbek dia ban drone. So korang jangan cuba-cuba bawa drone. Kata kalau korang terbawa drone juga, drone korang akan dirampas. Jadi dia akan simpan dekat airport, nanti balik baru korang boleh ambil balik. Yang kedua, dekat Uzbek kalau korang nak tengok public transport ataupun korang nak tengok map, korang kena pakai Yandex Map ataupun Tugis Map. Biasanya kalau korang guna Google Map, dia tak accurate. Korang tak boleh tengok public transport yang korang nak naik. Yang ketiga, kalau korang nak order kereta macam Grab, korang kena pakai apps Yandex Go, sebab yang ni lagi murah daripada apps-apps lain. Yang keempat, korang kena tahu satu benda. Dekat Uzbek, tak semua orang boleh cakap English. Kebanyakan diorang cakap bahasa Russian. Jadi korang kena sentiasa ada internet untuk berinteraksi dengan orang lokal, guna Google Translate. Yang kelima, daripada segi currency, korang jangan bawa duit Malaysia nak tukar kat sana, sebab diorang tak terima duit Malaysia. Jadi dari Malaysia kau kena tukar duit USD ataupun Euro siap-siap. Lagi satu pengalaman aku masa dekat Bukhara, tukar duit tak ada money changer tau. Dia tukar duit pakai mesin. Ni macam aku tunjuk dekat video ni. Satu je lah aku nak share dengan korang. Uzbek memang best nak explore, murah, orang-orang dia pun ramah. So macam biasa, kalau korang ada plan nak pergi Uzbek, korang jangan lupa save video ni ataupun share dekat kawan-kawan korang. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.